Man tu gede nak orang yang lain yang ajak kena buat rumah tanya orang siap perkaruan kayak ngetik. Ide mak bagi kau ni dia apa tu awal. Tiga gak kacau kuih tekuk. Hanam pun pegah piron kape ego ada kok. Mengeh hadir Rana. Bagi sambung ju. Dua minit kembali. Anak kembali. Anak boleh lakon bibi hani. Boleh lakon lebih ada di dia. Jangan nak kau tinggal lagi yo. Yo. Mana teman tu? Lu jangan kena balik jawab kau ni nak. Apa saja yang nak lakon lompo anak-anak agam lain. Besan pelon tu pun kejadian 2 kali. Kenapa marah? Siapa tu pelon kan ala kolong? Kiban lah. Anak apa je lah kolong? Menyekah membutuh saya kolong kajak ke depan lah kolong kau tempat bandung. Ketinggal le marah. Kajak tu kuno. Marah ketinggal le. Anak payah kau hai balak kokah re marah. Kajak tu kuno kerana mesti emang saya kolong kau pegang bandung balak kolong. Kau buat orang yang pakai kamu umum mana deh? Kau mana? Saya kau buat kau. Kayaknya lu tu mengandung mana je? Sampai masalah yang masalah jadi biarkan biar dia jaga kecil tu. Kak Caca. Rana. Kau kirim salam lepak kecil. Yang tahu le. Nak kau yang raya projek. Pan merempak di mana Pak Kecil? Badang barang jelung ya kau yang kut. Oh kadang gemayang Pak Kecil yan. Pada mungkin Pak Kecil galak ke kakak man. Lain pernah kepegah apa ceh? Kepegah barang. Jara ni melaksana dapat urinang. Mana ino hampir pegah dek. Kepada zaman kadang-kadang hari. Barang nara nu. Kanan jamen. Oh berarti salah adik ani pegah. Nanti om yang merempak Pak Kecil kakak pegah ani pegah le bocah sebab. Nak kalau pegah mai barang nara ni pun. Nara nu. Kanan jamen. Yo kerja mau dek ti. Hai duduk le rumah. Aku ijak asmara dengan lakon tak makan nah dia orang tu. Oh nyang. Kenapa? Bukan ada jar mau asmara? Alah apa sama nyot tak ada temannya. Kujak tan ke dia pra teman. Allah hancur darahnya paje hi menandat hari. Putra le rono tinggal dige aku yo. Oi malay bala om panjang sampai pelu. Datang ngolongnya. Tiga gak kacau kuih tekuk. Anak pun pegah piron kape ego ada kok. Mengeh hadir Rana. Kan bengeh apa luar tu hai kudingo ni jak boleh. Wah tuhai lah he. Ego ada kok. Hang Visi long untuk ke dalam kampung dah yo. Ya ya. Tak puduk dalam tip-tip malam Jumat. Gimana pakai? Ya, cukup mantap dah tak. Menyebab long di dalam ni pegah kata tiju. Oh man, luar biasa dah program drone untuk umum. Nya lagi kan program drone ni long cukup dah tak tiju. Hana le dapat intro. Ino laju empat saja dah pegot. Oh dia tu oleh. Puja rumah tahu dia. Telepon dah pun. Yang perlu barang baju kat Tanji. Hari mo. Wah, kamu kau. Kamu kau pre. Gimana guna makan? Putra nak buka Korea buka dua. Apa kah ju pra? Makarah aku nak si asmara le. Ane awam le puno wa. Cok saya lebih juga. Apa lawan na muronyo? Itu mana kaya? Tidak ada kerja ada puno. Ku bayi hai napa yang belum kau barang aku belum apa yang kau hang dia juk barang mumpu dan nyam barang bi. Betul ya nai. Mana pun dah leh mangkero, dah leh pipeng kaju. Itu malam dah kerja. Aku nak usaha asmara le. Nanti yang asmara jalan no? Ana tengok. Okey lah nang. Ku dah buka malam ah. Ayo, aku nak mak. Aku usaha asmara le. Ini sudah selagak long. Assalamualaikum. Salam. Kenapa ada pernah belajar lah? Putra nak pegah ju putra. Mana dong bingung kan kali loncat ke dia rumah. Baru ni hana ni. Ni ciri duk le pegah. Ino got tu. Ha? Ai ino. Kira ni pi. Ai tu baju. Mogok. Oh, betul ah. Jadi gimana? Umumnya kan nak pegang masalah Bang Atok dengan Ratna. Dia pengat saya Ratna. Apa saja yang nak tolong ko anak-anak agam lain. Besan pelon tu pun kejadian 2 kali. Jadi betul yang asmara pegah ya? Doi. Memang betul pegang langsung asmara dengan ni.
Kali lonjak bayar Ratna. Banyak dia pingat Ron tu kata. Banyak lonjak long kedua kali. Habis Ratna. Gimana Asmara? Bal. Dia tanya dalam keluarganya, baik langsung dia dapat salah kok. Memang dari suami Ron yang salah. Pegang-pegang ke? Nah, jadi memang Ron langsung nak ngadu masalah pribadi Ron yang bagop dengan semudahnya. Ponyo pegah kena poji pegah kedeh. Yang malah Ron singa sirot. Jodoh tanyanya mencerminkan diri sendiri kita nyo. Kiban tanyo menang di jodoh oleh Allah Taala. Jadi perbaiki diri dulu Anda, baru menyalahkan, baru bisa memperbaiki orang lain. Yang betul lagi ada kuimu pegah. Tim yang menang kalau terima laporan dari Ron ada masalah. Jadi ambek karu, jut lonjak jenis baru mau sirana, jut lontanya pu butoi dan yang memang butoi harus terperbaiki. Baik dia tengah terjadi. Baik klik tengok Rindang harus kuat semangat. Rindang semangat. Rindang hana lemah sih. Dino Asmara, ci pikir-pikir kero, ci lolo, putra nak salah ngalako. Sampai-sampai lako itime macam kat apa itime mainang lain. Jadi fikir putra nak salah. Adapun putra yang mungkin kurang menyentuh nilai yang lako sampai-sampai lako mungkin bosan terhadap Ron. Menyai mahana beres tim. Kau lain ju ada lumpi kutim lagi dia Asmara. Pula lagi ada Asmara ke laga ai. Boleh pegang Ron bang. Nyaron pegang si betul mandum. Kau mak Ron lonjak dah pegang yo. Kaji insya-Allah Ron dengan ini. Goyak oi ada kayo Ron. Buka betul tu mama. Lagi ni nak. Ini. Buat cuek mana? Semua. Oh, apa nak bagi sini kok Ron kau? Oh, nak jalan. Kau mana bagi sini? Ni aku pandai ni di, no. Nak pakai Rino. Kau, kamu kok ji kalau kau urung dobok nak kau. Kau ambil le tu. Thang menurut ku thang Kak Ratna dengan dah Asmara. Oh, anduai. Memang anduai. Kau baru menang je le tak tahu jalan ni kot. Cuba amayo. Berangkat ju. Kau nak jaju bang kecil benda dengan mati apa tak apa. Beres. Oh, nak jaju apa? Beres. Oh karu di Tuhan ni. Asmara, nyo hanjuk ku jak alung kenang. Moyo ku jak alung kenang, takut roh karu ulung dah ka putuk buang lah kau ji. Otomatis sini lah kan nama cok le. Mana barang ni. Adik, mana kau le? Kalau luar kau bunuh malam jalan nak pelai saat. Apa dah ada jalan? Kau nak jalan sejak Ron. Kenapa? Banyak ada dakwah apa? Teman nak berapa lama? Itulah. Ibu, dak dong. Yang kemudian bangka merempok permoh kayak tengok lagi mau you tengok jenta ajak aku deh ajalah. Assalamualaikum. Kuih mau benar lampir tu. Pak tapi yang nak hai macam yang pernah dulu pegang. Mak kena tak ada. Kajak anak pegang-pegang. Telepon apa ya khabar? Dia tak pun tanya. Apa nak dipu le tu sakit hati dari benar ka. Ya mangat nak tak punya waktu mama. Sakit tak hati ku nah. Nyuk sabar be aku sabar. Nyai aku sabar le pelumah mendung. Nak terdua nama dua dengan Ratna ya. Jadi pun ada kuimu? Jadi Ratna, Ya. nyo lo tanya pu butoi pukon. Jadi natro laporan badong. Yang maaf. Mungkin lo lancang lo duduk nyok kalau duduk cuma lo tanya memang butoi memang salah. Pu butoi ro nak hubungan dengan lako si Asmara. Halah ada kuimu. Perkaranya ni jak kena nak tanya. Ro ni kalau tak ada kuimu. Pu hantar nak TV ya, hantar nak sinetron. Bu beda jadi butoi namanya. Nang hana ada kuimu kan? Hana salah lo. Punya memang batuk yang ngejak-jak kena. Salah agaknya lah. Aja benar Ratna. Karena menyahana angin di pot, pandai pedot suai buta. Dan menyahana mana main, pandai mungkin siwah mengisah-kisah. Phải nữa. Jadi bakal ni apa gawak mah? Masalah. Benci ni beg rumah kulit, penyakit beg rumah nyata. Kalau sakit bahi dalam, beg hiram kat ibu ka.
Alah, itu ku imum. Ku hang buta-buta le siwa. Kadang manuk rumah manuk cirit. Wajarlah minta manuk lain. Gino menolom sabah rumah, memang hana buka pintu le rundak. Mungkin jika mang uragam. Hai dong ku imum. Yang telpon-telpon long sabe goknya. Nyana depu orang lakau kau. Man menyegoknya gejak rumah lo mungkin kutuk pintu bang niak wo. Ya tanya keperluan jipu, nyala lakau kau yang harus dapat terjaga. Dan wina tengok karma kembali baron kibang lengan. Hanji tengok rana lengan. Gino kemana lo benci keron kan? Tapi lo pingat nyan rumah tangga kau. Memang dari segi uragam yang masyarakat pegah yang kabrat. Ni pegah drone baik dengan dong lebang drone karena permoh. Nuo bau rumah gini, puyang nabak permoh sama mendung. Pun pegah mak. Lo yang dah nak ke ule lo. Ngusah anu salah kawe kah ke ule tu. Masalah sih mak. Masalah mama tu. Lo nggak fikir dah lagi kan. Kan 3-2 ke lagi yo. Lagi anak genik na dalam rumah tangga. Oh hana baju anu tak beda baju. Oh tenu baju anu buat dah nanti. Hana lako anu gata lumbi lako. Oh hana lako anu buga-buga tak kasi. Betul mak lagi orang nak pegah. Tapi kan lo rasa hana salah lo ngambang atok. Lo enggak lo kasih gaknya. Enggak lo pertimbang gaknya, tapi gaknya hana gak pertimbang lo. Duk nak lo setia ini rumah hanggap nak bijak sawah hana lo jak sawah. Gak enggak minang mak. Terkedi anak ketahuan merasa mungkin sampai anjino mungkin long kepengut lagi ahli long tepu. Long kalan foto mak gua balu gak jalan-jalan dengan si Ratna mak. Baju ayat di hari rumah. Pai long tepu le pokok ji jino lejak bai si Ratna. Bukti yang pak anak bak long. Kali long labrak si Ratna 3 watian. Tapi ji hai dia merempak dengan lako long. Long ni bertepat orang yang laju tapi ji hai dia merempak. Maka ji long sama abang atok hana long pegah. Punya kamu nana pegah duku imum. Jelah. Tapi duku imum kan. Pegah je terlapis basi atok yang ambil jajak li kena. God insyaAllah. Kokoji lo harapkan Pak Ron Ratna baik sampai mulang kedua kali. Drone gadis desa, lo ragam yang tem dengan drone. Lo ragam yang lajang-lajang yang bujangan. Makan harus mesti ngelakau kau. Rot si drone harga diri sebagai urinam yang mentang darah. Jadi dengar apa? Jadi ambil sampai le terulang yang halnya anda tak inginkan. Tak nak ya Allah. Oh, berarti ranangan dino kai pasal rumah tangga gua. Lejak mak saya nak pingat baji bet sampai tu kujak long karu long ngenji. Je untuk lu jak kau pegah. Macam mana lejak? Je ka beres je mak pegahan. Alah hai asmara lagi ai manu. Yang dia masalah pi kai kem sama kampung. Kau pernah pegang nunggu imum lah. Dia urang hantam bersikap dewasa gitu. Kau ni dia kan karu malah kau punya. Aku tak karu-karu. Takut dicek legak hang karu tu. Iranya. Lu kan tanggung mandu. Dia tamu main 2 bulan. Takut dicek legak. Memang heran aku blok-blok. Tu ya cok lah kau. Duh makan lain. Kecil lah kau lu yang beli. Alasan ya cok kerja. Padahal sini cok lah kau. Dah nak lah kau lain lah. Betul lah kau lu yang cok. Kita nak buka ni. Nyo le kau yang marahoy le. Ono ha uro da pre. Anak Pun gua uji. putra kah le kerja Pet kok. video ni nyo lagi urang Putra. Ngah mu pikiran kok ngah na masalah ka. Puna masalah apa kecil dulu. Na tengin gele kau tak marah. Kau marah ni yang guru. Dari mana kau kupre yo hana lewat beta je lewat ino ha. Puna masalah apa kecil? Pu masalah orangnya. Nyo hana di dak me pekan masalah orang ada dah. Nyo tengah dipikir masalah orang nyo dak kuat marah hana lewat ilo. Oh, kadang fikir masalah orang rupa-rupa orang yang kadang kau tengok bro ni. Duduk lah kecil. Ben dah. Ha duduk dalam lengan pada tenang dalam kadang mana dah. Nyo me hana merumpak lah kau tak marah. Hana merumpak tanya. Nak ada pun. Kak. Angku Iji, biasa no hal kalau lewat di hak tu orang le kayak penting ada tamara ada mau. Tangnya. Tak nak. Abang Hom ke? Aku balik baju bubu. Yang pah lah, yang punya kakak je lah. Membuh aku tak boleh. Mam hantar di sayang tu. Lakor tu. Bang! Udah. Nak baca apa kali long tagun? Oh ma dek. Hana mangak perut sang. Balik lu baju mi abang kedai kat Syamah yo. Kamu lain tang jeno. Kat dua baju buih rumah. Kat sini baju mi. Nanti sakit usus buntu ni. Apa ni nah yang tangka ni raw ni. Hai pupu yang kangkon. Bu tak tagun halal baju le jeno. Lontain pupu je. Dia pun nak ada Hai. Jawab dengan jujur. Tinggal lontang yo. Namanya serius lontang. Tanya you budak dek.
Bang. Kalau kira-kira mantan sayang nak lah. Saya berat mantan. Nak setia nak lah. Saya berat. Yang betul ni program. Betul. Man tu gede nak orang lain yang ajak mana buat rumah tanya mesti apa karuan ini tim. Ide apa bagi kau ni dia aku ya Allah. Betul mantan sayang nak lah. Saya berat betul saya berat. Tapi jenuh lain tak lagu orang ni mana. Yang kan ke pegang yang melain je. Hai kan lo nging sih dari pokoknya setiap hari ada perkembangan yang berbeda mesti lagi yang broken baju bucak orang mesti walaupun jauh ni kerja tetap luar nak baju punya jina bulan tahun kali long hidang hanan baju le banyaan baju meninging han le man mesti nyo haba mesti kan tak tuduh mana kan haba mesti ketahuan jak ngai lain naruh long ulelung kiban belum pegat ranu kiban ada nupoh ke pergi lo ana ada kalinya. Gala masak ke Jambe? Kebanyak. Oh hebat nak sabar. Suara yang sang hebat nak memasak. Tidak Apa siapa yang ruk yang terus? Hebat nak Jambe rumah dia dah. Dia sebab kerja jauh. Terus oh man. Terus. Pak Jambe dan. Nah, dume. Ana terus ju. Ruk kan tu ana puling. berarti ron mantan setia enggak lah mantan setia mana pe jabu Adem dah. kaku bu setia aku setia hom yang kalau aku kelima tentang aku bertahan tentang sabar aku hadapi ron ni tak fikir lako aku lah bak long berasa gak ni orang Tuhan yang harus memang long nak pulang bak mau nak pulang berat wujud nya jadeh ron ngerak na aku menjanji dengan diri ro pulang je ke sasu nikah ron ana kiban ngerak na sogot long ngerak na bak dipilih ngerak na tu kau imam nikang le rona ban you trolong kana nikang le Punang aku baca pegah julung luhur kolam dia kepegang le maklum kan yang dakwah melasa ha yang ada tu imam sangi jadehnya manyo hanam puro lam tak keadaan yang pah pakan mah tu imam long galak long lagu siga ke panggung lagu nak kun mungkin nalung dongku lagu baru dino lagu dah man cikun juga bacut ku nak dengar kukul man pelakor ada di mana-mana ibu-ibu harus waspada baci sambung ju suami dikembok anak dikembok dah banyak lagunya kabaya Oh ma. Kadang tengah berat naik aku telepon ni. Jangan nak semara. Aku nak pakai main tu roti. Kenapa ni nam kerak-kerak aja. Oh ma, ibu. Kenapa gerak ni yang tidak nak pule? Telepon. Tak kena aja asmara rumah. Mungkin enak itu abang tanya orang Semarang. Pakau le. Kadang dengar ni, kau akan merupakan putri mendak. Pokoknya ada yang kesempatan, terjadi aju. Jin aku baca, tu insya-Allah mi jadi acara jin ni balagu tak apa. Pula mana anak mi muno tu watai ke kan. Le anak mi lai galak ai tapi baik lagu taknya. Ni lagi yang lagu kagak delong le orang kampung baca. Lagu lain nah, bocikun lain yang yang bernafas Islam. Cikun. Umpama tubuh nami sucapai hati di dalam misuna koda menyana jeroti di dalam alamat kapai karam binasa Kakak yan menyalagak ruh juda kamera lalagian lagu dah pergi baik lagi bunuh pelakornya kai lit lele berkampung pula lagunya bah, pulang anak mi paling cocok dengan lagu menang. Ni lagi kan, langsung untuk lomba sonan Boceh Ahmada. Yang aku buat kasih dah. Bah, buka boceh ni lagi kan lom laki din dah luhur kalau. Bah. Nyampe dua ni, mesti nak dakwah bet dua ni, bah. God insya-Allah. Bah, hati bah. Nyampe lagi macam beg kacau rumah macam beg ni hawa ke bah. Aku fikir ke batuk berat bangai punya. Itu memang potuli asmara.
Nampak dah ada pegahnya bang. Dia dah ada foto begot nak simpan. Jik dek, nyobak geliri udah dalam tak tak aku simpan. Yo hanjar mula murah kai dia mau foto. Nyo suruh kau sedot tu. Ketep yang nak ajak kena. Sangka tuku bawa asmara nak ajak rumah baru sah. Tu kadang nang lain. Aduh buat uragam. Nyo di saat hana leek ke rumah ke. Tanya segala-gala. Tapi punya kana nang lain. Ada tanyanya pi hana yum le baru kan. Ni untuk tu aku jak. Biasa nampak kedenyan sampai kedua. Nya pak bilang yang lain ku nak foto ku nak bawa asmara. Naik ukuro pi asmaranya ji bebek lancang ta. Nya atuk ujak juga tu baca-baca le. Betul. Orang kadang pak ujak dengan yang lain. Nya dikat tu mungkin mah. Lah ujak lah. Oh, tengah ngambil pengket. Tengah raya tangkut, no? Pandai kau? Pandai nak kak, emang banyak. Ngabak roda main. Kalau papa di murah, nak dia buat jalan. Biasa, nak jabak bangun ataupun hon jak. Pandai nak kayu tu sakit ulai begini. Makasih Hana. Tubit-tubit, mangat air rumah kau menyendiri. Makan sakit ulai asmara. Aku tak fikir. Hana, masalah baju biasalah, masalah dalam rumah tangga. Si golong pernah agungkan cinta, tapi bila cinta drobalon akan long sanjung sampo hayat long langsana hati putih ban imbon menyosi masalah lagi long pegawaian tu. Gaji kan. Betul lagi kak dah. Merasa kena yang wate barunya yang kedua ini. Yang kepegah kan long gelisah wate. Bang atok anak gua ho aku. Punah hai mesti anak gua. Kan nak kepegah bang atok bijak minum lagi kan. Jadi hotel kau kahyan kan gaan na gua yang kalian HP kan pertama bunyi lu hana lucu sih kan lu periksa hana curiga tengok kan jadi aku menan leuh HP dulu foto dengan ngendung dengan sahabat lung kan ka asmara watelung pegah oranyan suami rolagnya ron malah bunyi kelo cuman untuk ke depan ji sabar mantong. Setiap masalah pasti nak jalan keluar. Nyayu bakah cuman saya pura. Menyakan ku pikirnya Nayu. Mungkin lu aku yuk pulang rob bak. Cuman karena fikir kan sayang untuk lahir hanaya. Cuman kok bisa seteganya ngendung sahabat lu. Tincoklah kodong. Sabar nanti, enggak tak fikir, memang kalau dia. Ini aku dah biasa ini. Pisangnya tempat nama tu, pastinya. Kamu apa jalan? Ya bang, ada praktek kan kamu lagi yo. Emang lagi ya. Yang kuah? Itu bagian itu kadang-kadang datang pasien kan, kalau yang penyakit kita sebenarnya lupa long kalian dia. Kok main dong man? Yang payah aku foto rumah Pak Asmara. Kayak sang-sang lu mentang, buka rumah tangga aja. Yang padahal laku je ratain. Jadi dia cakap udah beli ya? Bukan mama. Ya, anak dia saya beli. Anak kita sih bang kalau mau. Ya. Ini kerja betul tak boleh. Dan macam ni kan, ini dah menikah. Je, anak pun
mungkin lu pegah mak. Kan nak batanda jilen man. Pasti. Senang tak bang? Nah. Bang saya. Kosong. Aki dia jauh dia kosong. Nah, dia lawan. Hai bang beci dah hantar piro ni saya. Tanya bagi nak pegah ngelong kan. Hana ka tipu lenyan jual kok. Bang kan nak kok kok nak tipu kak. Nak kan tipu bang yang pegah hana inang gelom. Lo kali ni kecewa kan bang? Ijab rumono bang. Tapi orang inang jadi dari rumah lain kan. Tapi hana tipu sih kau nak kena inang ke? Dan nyupu bang, ha? Nyupu. Lo kecewa kan bang? Kecewa kan ni nak? Lo pi bang. Berdoa aja dia. Anak pelanggar orang lagi ya bang. Anak pelanggar orang lagi ya. Dia bang mau belum masalah bang. Kecewa lah kan bang. Kecewa aku kan. Takkan tak betul. Ada. Tidak nak rumput itu benar. Tuhan yang nak. Nah, cik. Mereka kelang thang yang ni nak semua kena. Lepo kan tinggal. Saja. Oh kat mana lagi? Kerja muka orang muka aku orangnya. Sangat apa hulai dia. Hanya kat mana? Nak ajak kenal dia. Ha kenan. Kau ajak merak nak masalah batu dengan batu. Masalah ile. Masalah runtuhan, yang mana berada depu. Oh masalah batok long depu. Yang ada depu bukan yang malam. Alah hal makna. Kebiri panjang lumke. Kalau depu batok, toke lupi. Pakai nanti aku main ke. Kata lagi kan kakak ulai na. Iamnya. Alah makna. Abang tepi saya abang? Oh, jadi. Agak rumah apa? Ni anak le wolong bejak tahu. Cik. Pak Sim. Jangan aja. Bang, hari ada? Aja baru merat nasihan. Depan ni ni. Tajak jile kita dengan bagus ni baru marana. Yang kedua orang basi. Apa nak je? Kayaknya ajak kerja. Dah kerja pelih-pelih orang kau. Alah. Yang kerja orang merana aku. Kayak dia kan nama. Mana jadi? Ajak. Ajak main lah. Kau ajak pilih tujuan lagi. Oh, lembat. Oh, pacat nak ada rumah? Mak tu orang dia, Mak. Mana boleh mama ada hari? Hai, Mak. Ni dulu le. Mak tu kan lagi yang libur-libur sehari dulu le. Anak kudu boleh. Hai, Mak. Dia tu hanya mana le. Anak dulu lagi ada dah. Anak boleh hari. Hai, Mak. Sudah Mak tanya. Anak boleh hari mah hari. Udah kamu kan anak kau marah. Anak punya anak kau. Oh, jadinya dia tak pernah bengeng-bengeng dia nak tanya Mak Lu. Lagi hai Mak ni pegah Mak. Ni dia jaga anak kau juga. Dek dadak dulu. Dah kamu kan yang anak tim tak nak ajak yang bakal. Hai Mak. Ni pegah Mak ni tak ada asmara. Aku pun dah ada lupa le. Anak boleh lah kau bibi hani. Boleh lah kau boleh ada di dulu. Wajar lah kau tinggal lagi dulu. Ya wajar Mak galak kalau kau sebab kalau nak kau. Saya ada asmara roh ni. Gitu Mak kan dulu macam. Segala ni tinggal anak roh ni le. Saya dah ada kau macam dulu anak roh macam anak roh gampang tak. Dia mengatakan kata dia dah budak ni awak. Dia minta yang ada suka pakon. Dia kena buka pakon. Ujungnya menang bawa dia apa? Ya. Yang kuat juga tanya asmara. Kau try juga. Ucoy lagi rinang yang pernah. Banyak sangat punya bagi prelema. Dia nanti nak dipuluh juga. Orang tak apa-apa lah. Lepas rinang dry pun mungkin enggak ada pipi rinang lain. Wajib. Ini punya ni lah rumah sirat nak. Aku ada yang balu. Lupa. Ya nak kena lupa atau makan kalau kerja juga mau lupa. Bukan baru tu Pak Simpang ni perelu. Pakai telefon teman. Phone nak apa api?
Mana sabar tu? Jawab apa lupa kat telefon. Mana baik mungkin lagi orang wewet tu. Telepon apa yang pak oh? Ai buat ada telepon. Nyo ada pada kapan yang berempat ni. Mari aja jumpa masalah. Ada aju pan urun tu kita dengan urun ngantin. Amar kok ke bedung. Katai ka kelak-kelak kolong sa kanagam lain. Wow. Asyun. Aja menarap nah. Karena mihana angin jiput. Han batut awim. Yang kemenangan bang. Enggak nyaman lu gua enggak jalan-jalan dengan si Ratna. Kejut. Mak deket. Asyun. Hah? Ngeran nak? Enggak. Kalau Ke asyun. pindahan dulu. Bailen. Kak. Asyun. Jadi betul ya Semarang. Langsung bang. Lanjut. Jinom ya memang Jinom yang pesalah ke si Asok. Asal orang Tuhan ni meh nak berada pu. Digating langsung tadi. Oh tena la ko ni tak tak lebih. Kita